Dari awal sidang, tiga-tiga jawatankuasa yang mewakili Pakatan Rakyat dalam jawatankuasa berkenaan, iaitu Azmin, Anthony Loke dan Dr. Hatta, menegaskan keperluan untuk mengemukakan laporan minoriti. Now, Speaker menolak dengan alasan tidak pernah ada presiden. Kita kemudian kemukakan dan dia baca keputusan New Zealand sebahagian dan tidak baca lengkap. Kerana di New Zealand dibenarkan, di Australia dibenarkan, di Canada dibenarkan, di UK dibenarkan, dan Jamaica. Jadi dia kemudian tak mahu melayan langsung perbincangan. Dia yang 3 kali cabar supaya kita kemukakan alasan presiden. Bila kita kemukakan, dia tak mahu dengar. Itu pertama. Kedua, bila keadaan timbul tadi dan beberapa ahli parlimen bangkitkan isu presiden ini, dia tidak hadir. Dia masuk terus gantung. Ya. Bagi saya jelas menunjukkan keangkuhan, tidak mendengar, tidak bagi ruang bagi penjelasan dan tunduk kepada tuntutan UMNO semata-mata. Kerana saya lihat mereka enggan mengesahkan laporan minoriti ini kerana laporan minoriti ini menjelaskan isu pokok bahawa SPR gagal menyempurnakan tugas membersihkan senarai pemilih yang sah. Itu saja. Kemudian sudah lihat berlaku, dia kata kita tak minat bahas. Siapa yang boleh putuskan siapa tak minat bahas? Kita bangun nak selesaikan ini dulu. Kemudian kita nak bahas. Kita bawa dokumen. Ya. Tetapi sengaja ambil alasan takut hujah dikemukakan, rakyat tahu dan kemudian terus memilih untuk mengundi. Ya, dan kita dah putuskan pembahas bagi tiap parti. Ya. Jadi itu saja pada pendapat saya dan kawan-kawan akan tambah hujah. Ya, saya cukup kecewa hari ini. Satu yang sangat memalukan bagi saya bila speaker membuat satu keputusan sebegitu rupa untuk tidak mahu menerima pandangan-pandangan yang diminta sendiri oleh speaker untuk kita mengemukakan hujah-hujah kita yang menunjukkan bahawa minority report ini boleh dibentangkan bersekali dengan final report yang dikemukakan oleh jawatankuasa ini. Jadi saya melihat bahawa ketidakbersedianya speaker untuk memperbetulkan kesilapannya satu benda yang tidak sewajarnya berlaku. Sebab bagi saya bahawa speaker akan dilihat lebih berjiwa besar kalau bersedia untuk memperbetulkan kesilapannya apabila kita telah mengemukakan penghujaan-penghujaan yang cukup konkret. Jadi bagi saya bahawa speaker pula sebaliknya menggunakan untuk kita memaksa dia melalui peruntukan mesyuarat untuk memperbetulkan kesilapan. Saya kata sepatutnya bukan dia memaksa kita memperbetulkan kesilapan dia. Dia seharusnya sedar untuk memperbetulkan kesilapan keputusan yang dibuat oleh beliau sendiri. Jadi sebab itu bagi saya bahawa satu yang sangat memalukan bila laporan itu diterima dalam keadaan yang seperti ini, yang menunjukkan bahawa banyak lagi kepincangan, dan saya sebagai wakil PAS sepatutnya membahas hari ini, bersedia untuk mendedahkan satu task force yang berkaitan dengan pendaftaran pendaftaran warga asing, senarai nama-nama pegawai yang terlibat. Sepatutnya saya dedahkan pada petang ini. Kami berhasrat untuk membahas, tetapi kami nak menyelesaikan soal minority report ini sangat perlu untuk supaya dilihat bagaimana masalah yang masih belum selesai yang perlu disegerakan untuk parlimen ini membuat keputusan. Sementara di preside sesi pagi tadi, saya telah mendapat maklumat daripada Setiausaha Dewan Datuk Rosmi yang juga Setiausaha PSC bahawa ketiga-tiga wakil pakatan tidak pernah membawa isu mengenai minority report ke dalam jawatankuasa PSC. 3 orang wakil kami mengatakan usaha itu telah pun dibuat tetapi it was stopped, it was rejected by Datuk Rosmi sendiri. Jadi bagaimana speaker membuat keputusan hari ini bersandar kepada maklumat seorang setiausaha dewan. Ya, dan muka surat 53 menjelaskan dengan sendirinya bahawa maklumat yang dipegang oleh speaker adalah satu yang tidak betul. Jadi presiden pun ada, speaker merujuk pada setiausaha pun tak patut berlaku. Berasas kepada 2 perkara ini, kita fikir keputusan speaker itu adalah sangat tidak tepat.
pihak Media PAS melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.